كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam keadaan sihat. Sihat tubuh badannya, sihat akal fikirannya, sihat juga keimanannya insya-Allah. Perkongsian kali ini kita ingin menyentuh bab an-nifaq, kemunafikan, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil hypocrisy. Seperti mana yang kita ketahui, rata-rata kita semua tahu an-nifaq, penyakit munafik ini adalah satu sifat yang sangat dikeji oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pernah berkata, syarrun nas dzal wajhain. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang dua wajah. Kalau dalam bahasa kita, dua wajah ni maksudnya berdua muka lah. Di satu sisi, dia berkelakuan sebegini. Di satu sisi, dia berkelakuan sedemikian rupa pula. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberitahu kita ciri-ciri seorang munafik. 3 ciri-ciri seorang munafik. Itu yang pertama, idza hadatha kadzaba, sekiranya dia bertutur bicara, dia berdusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, sekiranya dia berjanji, dia memungkiri janjinya. Dan yang ketiga, idza u'tumina khana, sekiranya ianya diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Tetapi di sini persoalannya, adakah sifat munafik ini khusus hanya pada ketiga-tiga ciri yang tadi kita sebutkan, atau adakah ia hanya sebagai seorang munafik tu ialah apabila ia berdua muka, atau lebih daripada itu? Jadi adakah maksud kalau sekiranya kita tidak mewarisi ketiga-tiga ciri yang disebutkan tadi? Bermaksud kita ni orangnya amanah, kita ni orangnya jujur, tak pernah berbohong, kita ni kalau ada janji, kita tepati janji kita. Kita dah terselamat ke daripada sifat munafik? Kita ni bukan munafik ke? Sebab kita tak ada ni semua. Hakikatnya, nifak ni adalah, nifak tak semestinya terzahir pada luarannya. Ia merupakan penyakit hati yang boleh menyeludup dalam diri kita, dalam hati kita tanpa kita sedari. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka tu ada penyakit, dan penyakit yang dimaksudkan di sini ialah salah satunya an-nifaq, kemunafikan. Tetapi bagaimana? Bolehkah seorang mukmin itu juga seorang yang munafik? Bolehkah keimanan dan kemunafikan terhimpun dalam satu hati? Ya, apabila seseorang mukmin itu berasa dirinya sudah capai ke satu tahap yang tinggi dalam mengerjakan amal ibadahnya. Dia rasa dia dah lakukan banyak amal ibadah yang dia confident, yang dia yakin Allah terima amal ibadahnya. Dia yakin ni ibadahnya ini dapat menjaminkan dia syurga. Dia yakin sangat amal ibadah dia yang dia lakukan ini boleh menghapuskan segala dosa-dosanya. Yelah, mungkin orang ni dia rasa dia dah banyak lakukan amal ibadah, bukan saja yang wajib, bukan saja yang fardu, yang sunnah pun dia lakukan, tahajud dia kerjakan, yang puasa bukan saja yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Dia berinfak ke jalan Allah, dia dah bersedekah, dia menolong orang. Jadi rasanya dia rasa, macam mana aku boleh akan jadi seorang munafik? Hakikatnya, munafik ataupun an-nifaq adalah penyakit hati yang kita tak sadar dia dah masuk dalam diri kita. Yang kita tak perasan dia dah sebati dalam diri kita. Kerana ini saya tinggalkan kata-kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kata-kata ulama, salah satunya Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma madha mu'min, tidak ada satu mukmin pada zaman dahulu, wala baqiya, ataupun zaman ini, zaman sekarang, illa wa huwa yakhafu an-nifaq, kecuali dia takut sekali dirinya ini ada kemunafikan dalam dirinya. Wa ma amanahu, dan siapa yang rasa dirinya terselamat daripada kemunafikan, wa huwal munafiq, dialah itu seorang yang munafik. Dan terdapat lagi satu riwayat daripada Ibn Abi Mulaikah, juga seorang tabi'i, beliau mengatakan, adraktu 30 ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku kenal ataupun aku tahu 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua keseluruhan 30 ini takutkan akan nifak dalam diri mereka. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, buat renungan untuk kita bersama. Kalau sekiranya sahabat Nabi
yang tinggal bersama Nabi, yang kenal Nabi, takutkan nifak atas diri mereka. Dan di antara 30 yang disebutkan tadi, ada di antara mereka yang telah dijanjikan syurga pun masih takut kepada munafikan. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita hamba Allah yang biasa sahaja, yang masih belum tahu amalan kita ini diterima atau tidak. Yang belum tahu sama ada amalan kita ini dijaminkan syurga ataupun tidak. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar, beliau akan sentiasa takut akan kemunafikan. Beliau akan takut terjerumus dalam kemunafikan. Beliau akan sentiasa risau ketidakcukupan amalan untuk dibawa ke akhirat kelak. Dan dengan bulan Ramadan yang Allah berikan lagi sekali peluang sekali lagi untuk kita gunakan peluang ini untuk menyempurnakan amalan kita. Kita gunakan peluang ini untuk menambah baikkan amalan kita. Kita muhasabah, semoga tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa puas dalam diri kita atas segala amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah jangan jadikan kita mukmin yang merasa puas, merasa cukup dengan segala amal ibadah yang kita lakukan. Dan semoga kita dimasukkan dalam syurganya di akhirat kelak, bukan kerana amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل